Wow. Korang dah siap dah? Lambatnya. Aku dah siap dari semalam. Dah lah. Jom kita nak balik kampung. Jap. Ada call lah. Jap. Mana phone? Ni dia. Okay, jap. Dan. Ni agensi kereta. Dah siap ke kereta aku? Dah ready untuk hantar ke? Dah boleh ambil ke? Jap. Korang keluar jap. Korang jangan kacau lah. Aku nak call dengan agensi aku ni jap. Cepat sebelum dia letak. Okay. Halo? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa? Dah siap? Alhamdulillah. Tak adalah saya kena tumpang kawan saya untuk balik kampung ni. Baiklah. Buka pukul 9 kan? Pukul 9 kami kat sana lah. Kami tu maksudnya sebab saya ada kawan saya ada kat sini. Ni semua balik. Tuan dengar bunyi bising. Tuan dengar? Okey lah. Kejap lagi kami datang. Okey. Assalamualaikum. Okey, dah. Aku dah akan dapat kereta baru lah kejap lagi. Mantap. Tu bukan macam yang diharamkan je. Kan? Macam Tu macam pistol yang diharamkan kan? Macam mana aku boleh dapat weh? Dah lah, tak apalah. Okey, aku nak pergi ambil kereta aku. Jap. Dekat je, boleh jalan kaki. pistol. Jangan lari. Ya, akhirnya dah siap pun. Assalamualaikum tuan. Saya dah bayar kan semua ni kan? Jap. Kenapa kulit tuan macam makin cerah Pakai skin tipik. Oh, skincare. Oh, okey. Nak ambil gambar tak? Boleh je tuan. Tak ada. No problem. Jom kita ambil gambar. Okey. 1, 2, 3. Sekejap. Wah, okey. Akhirnya. Okey. Terima kasih tuan sebab sudi menjual kereta kepada saya lah. Okey lah. So saya nak drive kereta ni cepat sebab saya nak kena balik kampung ni. Okey, bye. Okey. Okey, jap. Okey. Wih. Bye. Jom kita patah balik ke rumah. Okay, ambil barang. Lepas tu let's go. Kita balik kampung. Wih. Ya ilah illallah. Bulan puasa pun nak main lajak ni dia kereta baru. Sampai pun. Jap. Sampai pun. Korang ada kereta lagi satu tak? Sebab kereta ni muat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Boleh muat 6 orang. Korang ada kereta lagi satu. Tu dia. Boleh Okay. Ada tak nak bangun lah. Okay, jom. Dia je lah dia ni. Kan? Senang. Okay, jom. Okay, ready Kita nak start ni. Jap. Sebelum tu aku nak bawa masuk beg aku dulu lah. Okay lah geng. Korang dah ready Jom. Wih, mana kereta lagi satu muncul ni? Jap, baru naik tu Sekejap. Okay, semua kita dalam call lah. Okay. So kita akan
Okey, bagi aku jalan dulu sebab okay, lepas tu baru lepas tu bunga and then kereta berakhir. Okey lah, okey jom. Ataupun chat. Okey. Jom kita balik kampung. Polis tu buat apa? Jap. Asal macam tak sedar hati apa ni? Alamak apa ni? Woi, apa ni? Alamak. Tidak. Dengar macam bunyi kereta terhempas. Bunyi macam dekat lokasi aku ronda. Kebetulan aku pun nak pergi meronda ni. Nak pergi tengok lah. Sambil tu aku nak meronda. Okay, buka enjin jap, buka siren. Okay, cepat. Apa yang berlaku ni? 3. Apa ni? Bau darah lah. Memang darah lah. Apa yang berlaku? Habislah. Aku mesti kena bawa dengan ejen tu nanti. Jap. Asal dengar bunyi siren lah? Korang dengar tak bunyi apa? Korang dengar tak bunyi siren polis? Tak ada kok. Dengar. Tu dia. Polis. Polis kat belakang. Assalamualaikum tuan, apa yang berlaku ni? Waalaikumsalam. Abang polis. Ni kami nak balik kampung. Cuma kereta ni tiba-tiba dia macam tak boleh kawal. Lepas tu dia crash dekat sini. Oh, faham. Sekejap saya nak pergi periksa. Sebelum tu kita akan panggil towing. Cuma ambil masa lama sikit sebab saya seorang je yang berada di sini. Yang lain semua berada kat area lain. Mana ni dia. Bagi laluan. Okey, semua dia minta jauh sikit daripada kereta, takut kereta ni meletup tiba-tiba. Sebab dulu ada kes kereta rosak macam ni, lepas tu tiba-tiba meletup. 5 orang terkorban, termasuk seorang anggota polis peronda. Oh ya, sebelum tu siapa ada pemadam api, fire extinguisher tu? Kalau dia nak pinjam jap. Ada, alhamdulillah, terima kasih. Ni okey, terima kasih. Sekejap, saya nak okey, buat sikit ni. Mesti baru beli ni. Okey. Ya, padamkan. Alhamdulillah. Okey. So kita nak tengok macam mana masalahnya. Apa yang problem dekat kereta ni, kita kena padamkan api dulu. Kalau ada api lah. Okey. Kita padamkan dulu. Ada berasap lah kereta ni. Okey, baik. Tapi sekejap tuan. Tak baik saya. Kat sini. Okey, saya baru nampak. Okey. Tuan baru beli kereta ni pagi tadi Encik ambil. Ya. Oh. Okey. Perjalanan Encik nak ke mana? Nak ke kampung Batu Belehok. Tak boleh sebenarnya. Kereta yang baru ni, kita kena ada servis dia dulu. Kalau boleh pakai pun sekejap je. Batu Belehok dah nak jauh, ambil masa yang lama. So bila jalanan lama, kereta yang baru ni dia akan cepat rosak macam ni lah. Tapi tak apa, tuan boleh tumpang saya. Saya tahu
dekat mana yang boleh menuju ke Kampung Mata Beliau. Sebab saya ada rondaan ni. Okey. Tapi sini ada 6 je tak? Ada 6 orang. 6 orang je boleh. Siapa tak muat tu boleh tumpang bas tu. Bas dengan tu. Okey. Imran, bangun Imran. Nasib baik bangun. Ingatkan dah pingsan tadi. Okey, cepat masuk kereta, jom. Alamak, dah tak muat lah Imran. Imran kena tumpang bas tu. Ataupun motor Bowo tu. Okey, jom tuan. Okey. So, saya akan hantar tuan ke ada satu terminal bersepadu. Tapi terminal bersepadu tu tak semua tahulah. Sebab dia baru buka. Dan lagi satu sebab dia dalam airport. Maksudnya terminal bersepadu Blue Haven tu bekerjasama lah dengan Blue Haven Airports. Okay, tak jauh pun, dekat je dengan location kejadian kita tadi. Sepatutnya dia orang buat kat situ, tapi dia orang cakap tak boleh sebab nanti ada seram berlaku dan tempat location ni macam tak berapa betul sangat. Sebab tu kan tempat berhantu dulu. Ni ialah tempat tunggu bas lah. Dan terminalnya dekat dengan airport lah kat sini. Sekejap. Okay. Dah sampai. Okay. Nanti Encik tanya je mana terminal bersepadu Blue Haven. Okay, saya pun akan teruskan penggunaan saya. Terima kasih tuan sebab selamatkan kami. Nah tuan. Tak apa. Nah. Sibuk kerja ni ikhlas. Ambil je tuan. Ambil je. Tak apa. Ambil je lah. Okey lah kalau tuan tak nak. Okey lah. Saya nak kena pergi benda ni. Nanti orang cakap saya ni makan gaji je. Okey. Dah ambil beg ke belum? Dah kita nak ambil tadi. Kita nak ambil tadi. Kau lupa 3. Baiklah geng. So kita berapa orang ni? Nak kira jap. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang Okay, 5 orang aku order 5 tiket Tapi aku rasa lebih lah. Lebih? Jap. Semua beratur. Ifa, aku rasa macam nak pingsan. Alamak, macam mana ni? Pingsan dalam bas lah. Okay, 1. Okay, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Okay, jap. 9. Macam mana lagi seorang? Okay, tak apa. Kita order je. Tu. Yang. Tut. Macam tu hari dia. Tut. Saya ambil beg saya. Dah dapat dah tiket. Cuma tiket dia kat online tau. Sekejap aku share kat korang. Okay. Bobo dah. Tin dah. Imran dah. Najmi dah. Siapa? Gaza dah. Okay, dah. Okay. Ryan Tikmak. Ryan. Lupa lagi seorang ni. Okay, Ryan. Okay dah. Okay. So, kita bukan naik kapal terbang lah. Terminal basnya dekat sana. Okay, jom. Bas. Tu bas. Yang mana bas? Sini, kita kena tunggu dia. Foto ni saya Kira tunggu je lah. Kira tunggu je. 3. Alhamdulillah, dah sembuh pun kita. Okay. Tak apa sebab kita pun nanti dapat insurans sebab aku ada insurans. Takaful orang kata. Perhatian kepada penumpang.
bas yang akan menuju ke Batu Black Hawk diminta bersedia kerana bas anda akan tiba tak lama lagi. Sekian, terima kasih. Oh, tu dia. Okay, beratur. Jangan kita tengah jalan. Dah, saatnya mampu. Cepatlah. Okay, jom masuk. Aku Kita simpan. okay. Masuk. Pastikan. Jap semua diam jap. Aku nak call mak aku jap. Hello. Assalamualaikum. Mak, kita orang dua ni. Ifan dengan kawan-kawan Ifan ni. Kereta Ifan tadi accident. Alhamdulillah Ifan okey. Tak ada siapa yang cedera parah. Atau tak ada siapa yang meninggal. Semuanya cedera ringan je. Kami dah sembuh dah ni. Kami baru masuk bas dekat terminal bersepadu Brookhaven. Kejap lagi kejap lagi ni kita orang dah bergerak dah. Okey, baik. Akhirnya kita nak balik kampung lah guys. 20 kilometer je. Ya, 20 kilometer je. Perhatian kepada penumpang bas yang akan menuju ke Batu Black Hawk. Ini adalah panggilan terakhir sebelum bas anda bergerak. Jika anda dah tinggal, anda perlu membeli tiket semula dan perlu menunggu 2 jam lagi. Terima kasih. Baik, saya nak seorang wakil untuk baca doa. Yang baju grey tu. Alhamdulillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga perjalanan kita dilancarkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Let's go. Let's go. Saya. Esoknya. Ni siapa bapa ni? Ifan, kampung kita berapa jam baru sampai? Kampung aku Batu Black Hawk lah. Itu sebabnya aku naik bas ni. Kalau tak aku naik bas lain. Masalahnya berapa jam? Aku tak tahu lah berapa jam. Sekejap, aku nak set up apa benda ni. Apa ni? Okey, dah start dah. Masa dia. Baik, Mak. Hours later. Can you move it along? I'm all out of time card. Ya, dah sampai. Ya Allah, ngantuknya. Okey, tuan. Terima kasih. Jumpa lagi ya. Selamat berpuasa. Bye. Ya. Ryan, kau kat sini? Yelah, dah lama aku sampai. Ni monyet lah. Hati-hati. Hati-hati lah korang. Monyet kat sini ganas-ganas dia orang. So kita kena act macam tak nampak dia orang Dia tajam. Okay, kita kena tunggu kat sana tu. Sini. Monyet, mana awak? Kita nak baju makan ni. Okay, hati-hati tau. Sebab kadang-kadang ada kereta yang selalu melintas. Kat sini selalu tempat jadi budak-budak kena langgar sebab tak tengok jalan. Tapi kebanyakannya budak-budak lah. Okay dah, tunggu kat sini. Kita kena tunggu kat sini. Mana monyet? Tu. Allah. Sekejap, ada dengar bunyi bas lah. Tu dia. Selamat datang. Okay. Selamat datang. Perjalanan kedua untuk kita ke Batu Black Hawk. Ni tadi ke stesen sementara. Terminal bersepadu Brookhaven minta kami ambil korang. Sebab tu saya kat sini. Kalau tak, korang mesti kena jalan kaki. Kesian kan? Terpaksa. Okay dah, saya tak nak happy ni. Dah jom.
balik kampung. Sikit lagi dah sampai ni. Ui, sekolah ni dah baru lah. Dulu sekolah ni lain. Dulu sekolah ni lain lah. Dulu sekolah ni sekolah kita. Sekarang kita dah besar dah. Alhamdulillah, dah sampai. Baiklah, terima kasih tuan. Ya, akhirnya. Jom kita tunggu. Okay, kita boleh jalan kaki je. Sebab ni pun dah nak buka ni. So, kita penat. Sekarang tak apa. Mana? Tak bagi duit. Okey, terima kasih. Hidup baru. Cukup ni mesti makanan kat pasar nanti. Tiga lagi sampai kita lagi. Weh, ada orang belum ni. Banyak tadi. Kau masa